Okey, saya nak cafe latte. Latte cik Ya. Apa cik? Besar ke? Venti. Hot Ya, hot. Okey. Tambah lagi 2 shot, make it 4 shot boleh tak? Boleh? Okey, kemudian saya nak brown sugar 4 sachet. Bos siap-siap. Siap-siap. Okey. So breakfast ada apa? Breakfast kita ada crab marsha, ada chicken patty. Okey, bagi crab marsha tu lah. Crab marsha nak satu ke? Ya, satu je. Lagi? Itu je. Itu je. Okey. Tunggu je. Thank you. Okey, bye. Lambat. Itu je. Okey. Ya, okey, thank you. Bye. Panas. Assalamualaikum geng. Okay, hari ni aku on the way nak ke balik pulau. So kita ada event dekat balik pulau. Ada event motosikal dekat balik pulau. So aku ada job dekat sana nak buat. Jadi sampai sana nanti aku cerita apa aktiviti yang ada dekat sana. So sementara tu jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, like video-video aku, and then turn on button notification supaya kau tak miss aku punya video-video lah kan. Okay, so stay tune. Kita jumpa lepas ni. Okay guys, sekarang dah pukul 12.42, nak dekat pukul 1 dah. So aku berada di tapak Bike balik pulau. So macam aku cakap awal tadi, aku ada job dekat sini. So bila aku ada job, aku kena ambil footage daripada drone. So aku rasa untuk first half aku dah done aku punya video. So sekarang aku nak jalan-jalan, nak tengok banyak motor yang main time ni. So jom kita tengok apa yang ada yang main hari ni. Okay, ramai juga yang main ni. Tak expect ramai daripada tu, tapi yang ni ramai. So jom kita ronda-ronda tengok. Ni semua tim yang baru main. So banyak jenis motor. Aku punya motor idaman pun ada kat sini. Oh dah. Semua hotel-hotel semua ada kat sini. Okay, memang banyak gila motor. Macam-macam jenis ada. Harley. Wow, favorite bro. So hari ni memang ramai lah. Okay, aku just take rest dulu, kemudian nanti aku akan sambung shoot video drone balik. Sementara tu kita jalan tengok apa yang ada dekat sini. So kat sini semua parking untuk khas motor yang mana main seluruh daripada utara. Aku rasa Perlis, Kedah, Ipoh, Taiping pun ada. Memang ramai. Lepas tu kita ada kat sini apa, penjualan barang-barang pun ada juga. So kat luar ni semua babak motor. Jom kita boleh tengok motor yang mereka modified, make up cantik-cantik. Okay, jom. Okay, champion punya motor. So ramai gila. Abang, sorry. Ni champion punya tak nak jual. Champion dah tak nak jual. Asyik abang ya. Nampak sampel lah. Yang ni lagi simple, dia punya yang ni nampak simple, tapi dia buat stiker BMW. Memang menarik. Color biru dengan merah memang trademark untuk BMW lah. Yang ni lagi legend. Dia punya Brembo punya brake memang aku dah tahu berapa ringgit. Weh, penat macam ni bhai. Banyak gila motor boleh kita ronda-ronda tengok.
kat sini semua tempat yang mana masuk competition lah, yang mana pernah masuk pertandingan menang. Wah, bro, dia punya helmet memang legend. Okay. Let's go. Yang mana masih lagi belum buat pendaftaran? Sila. Orang ramai. Yang ni memang koleksi. Terima kasihlah semua pada rakan-rakan. Memang koleksi legend. Memang koleksi legend. Terima kasih sebab support kami di balik Pulau Buat Week ni. Tak kira lah apa jentera yang adalah gunakan, apa sisi, apa yang paling penting, terima kasih sebab support Kenny kami Robert di sini. Kami amat mengalung-alungkan kedatangan anda semua Ini punya motor zaman-zaman Azroy mah. Geng Rose. Memang banyak motor dekat sini yang memang menarik untuk dilihat lah. Nak beli kita tak mampu, tapi dia selayan je lah. Tu dia bang. Ini jeruk tak cukup makan, nak lalu ni bos. Kita just jalan dan ronda-ronda tengok. Untuk ada effort yang macam ni, hampa kena ada minat, yang betul-betul minat. Kalau tak, memang hampa takkan buat lah. Ni klasik dia motor. Okay. Yang ni lagi legend lah. Ini box tahun bila mana? Siapa owner dia? Ni champion tak ada jual lah. Ini betul-betul klasik lah. Ni betul-betul klasik ni. Ni betul-betul klasik lah. Ini memang tak buat, kira simpan lah ni. Ni memang original, claim. Kalau nak beli pun beli original, claim. Tengok dengan kerap macam ni pun. Tapi orang kata apa, dia ada value dia lah. Ada value tersendiri lah. Kita jangan petikai apa orang minat. Okay. So, minat orang semua tak sama. Okay. Jom kita masuk dalam, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Selain display motor kat sini. So, memang ramai gila. Kepada semua minta laluan DJ pun dah bising lah. Apa yang dia bising aku tak tahu. Beri laluan ni bos. Bukan corong merah tapi VIP nak lalu. Bagi laluan kepada VIP kawan-kawan. Terima kasih kepada VIP kita yang hadir pada hari ini. Okey, jom kita masuk dalam tengok apa yang ada. Terima kasih. Okey guys. Dah jalan-jalan, dah tengok apa yang ada, apa yang menarik. Banyak motor yang cantik, ada yang paling buruk pun ada, tapi tu consider ada apa sentimental value klasik. So depa akan simpan lah benda-benda ni kan. So sekarang kita akan masuk ke dalam. Sekarang ketibaan VIP, aku pun tak tahu siapa dia VIP ni, tapi okeylah. VIP lah, dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. So lepas ni aku akan sambung fly drone balik. Okey, so sekarang aku nak masuk. Dekat dalam ni pun pack gila kot. Dalam ni pun pack gila. Nampak? Hai, jemput-jemput semua tetamu VIP kita yang baru sampai untuk membuat perasmian pada Jom kita jalan tengok. Kat sini tempat nak ambil gambar. Kalau siapa rasa nak main ambil gambar kat sini, boleh go ahead. Boleh ambil gambar kat sini buat kenang-kenangan
Selain daripada tu kita ada jual makan-makan. Okey. Pom balik pun ada. Oh, saya teman, relax dulu. Oh, kenyang hari ni. Belah sini dia pun jual makan-makan. Belah sana tengok macam barang-barang motor. Sana dia jual barang-barang motor. Jom kita tengok barang-barang motor. Makanan ni bukan tak minat, sagi lah. Okey. Aku dapat tahun ni yang first time untuk tahun ni balik pulau buat. So dia punya, orang kata apa, sambutan tu agak meriah. Agak meriah. Kepada pecinta-pecinta motor tu dia mahal exhaust, mungkin ada diskaun kat sini lah. So pandai lah kan. So kat sini ada cabutan betul RZ tak silap aku. So siapa yang main hari ni kira memang beruntung lah kalau dapat kan. Yang ni pentas utama, mungkin kita ada artis buat persembahan mungkin. So Aceh pun ada kat sini kan ada. Kan, tapi tadi aku jumpa lah, tak sempat nak bergambar dengan dia. Kan, lepas ni lah. Kalau rezeki kita bergambar dengan dia, dia dah balik pun aku tak pasti. Okey. Oh, nampak. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rabbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir. So, kita tengok apa yang menarik kat sini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan dan salam baik balik pulau 2022. Siapa ni aku tak tahu. Sorry lah, aku bukan budak TikTok. Aku rasa mereka ni famous kat TikTok ke. Masuk tengok pilih macam-macam ada. Ulang saja ni. Orang ramai. Panas tapi mendung sikit lah. Aku rasa macam nak hujan tapi tak hujan lagi. Kan? Oh, sorry bang. Oh, dia ramai. Lalu. Nampak. Okay, macam ni kot rasa my bike week event lah. So aku sebenarnya jarang join bike week ni event sebab rada malas kan. Tapi ni kita aku ada job, aku main lah juga. Okay. Aduh. Yang ni aku berkenan. Terbaik bosku. Ni motor champion lah. Merah. Apa? Pak kau. Okay guys, aku rasa kita dah pusing-pusing habis lah. Okay, nak reset. Aku nak sambung fly drone balik. Okay, jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, subscribe aku punya channel. Ada pelbagai jualan yang sedang berlaku, pakaian dan juga Mamat ni untuk anda dapatkan dengan harga yang istimewa dan macam kenal. Yang pastinya hari ini semua harga runtuh, harga murmur untuk anda. Dengan lepaskan pulau.
Okey, aku rasa cukup untuk hari ni. Badan aku pun dah melekit-lekit dah berpeluh-peluh dah kan, daripada pagi ni maghrib baru balik. Ni sekarang aku tengah menapak kaki nak menuju ke kereta aku, dengan tengah tarik mendalah ni kan, barang-barang equipment aku ke parking kereta. So okay guys, thank you very much. Jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, jangan lupa like video aku. Jumpa lagi untuk video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.